Boleh YB cerita sedikit latar belakang perjalanan dalam politik sehingga akhirnya menjadi adun durian tunggal? Ini adalah sebenarnya kampung saya. Berumur saya 21 tahun, saya dah kerja kilang. Jadi saya tahu nadi orang kampung. Dan saya tahu apa masalah orang kampung ni. Kalau betul lah YB ada tempatan, macam mana sejarah nama kampung durian tunggal ni? Dulu orang tak terkenal dengan durian tunggal ni. Saya ada dekat durian tunggal ni lebih kurang 37 taman. Saya ada 10 kampung. Apa program WRUR Wakil Rakyat untuk Rakyat ni? Kita akan jumpakan rakyat-rakyat ni. Kita akan buat program. Masalah-masalah mungkin dia boleh bercakap dengan saya masa tu. Masa tu kita boleh berborak. Bagaimana kapasiti bersatu ini di Melaka? Apabila keadaan sekarang saya melihat bersatu seolah mula sudah retak menanti belah ni. Betul. Apabila sudah ada suara yang nak menolak presiden mereka sendiri. Bagi saya, apa matlamat kita masuk parti politik ni? Kalau kita masuk politik, kita nak jawatan, nak apa semua, sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua orang-orang Melaka di dalam negeri maupun di luar negeri atau di mana jua anda berada? Harapnya anda semua berada dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Jadi pada kali ini kita berada pada siri yang ketiga untuk podcast Melaka Street Talk. Kami pada kali ini mempamerkan satu set yang berbeza di mana kami tidak lagi bersiaran di dalam studio, tapi kali ini Melaka Street Talk. Podcast yang semakin diminati ramai ini sudah mula bergerak keluar. Kami akan pergi di outdoor, dan untuk episod kali ketiga ini, rancak kami di outdoor tidak lain dan tidak bukan, dia dimulakan dengan YB Adun Durian Tunggal, YB Datuk Zahari Khalil. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke studio podcast Melaka Street Talk. Terima kasih kerana jemput saya pada malam ni kita berpodcast. Satu pengalaman yang baru juga ya. Betul, satu pengalaman yang baru untuk saya sebagai adun podcast ni lah. Jadi untuk yang pertama ni YB izinkan saya untuk terjah sikit lah YB. Kerana YB ni latar belakang ni bila kita buat research, kita study sikit adalah adun daripada UMNO. Adun daripada UMNO. Tapi personality YB malam ni lain macam lah. Dengan skopiah putih ni nampak macam adun PAS ni, bukan macam adun UMNO. Boleh YB cerita sedikit latar belakang perjalanan YB dalam politik sehingga akhirnya menjadi adun durian tunggal dan sebagai timbalan Esko Kerja Raya untuk negeri Melaka. Okey, Alhamdulillah hari ini saya bersama-sama dengan podcast ni, dan saya ucap terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Saya sebenarnya pada awalnya saya ni sebenarnya anak kampung. Ini adalah sebenarnya kampung saya. Oh, anak kampung jati. Di sini. Kampung saya main sini, anak jati kampung Beringin. Jadi saya ni sebenarnya ada 7 adik-beradik. Saya anak yang ke nombor 2. Jadi saya bermula daripada kerja kilang. Kerja kilang, berumur saya 21 tahun saya dah kerja kilang. Lepas tu saya 5 tahun saya kerja kilang, lepas tu saya 5 ke 10 tahun saya kerja kilang, lepas tu saya memulakan bisnes. Saya ada bisnes juga dulu, perniagaan kecil-kecilan. Saya membuat potong rumput, membuat construction. Jadi dalam masa yang sama saya mula giat dengan politik. Saya melihat politik ini adalah satu seni. Dan saya nampak politik ini nak dekat dengan orang kampung ataupun nak membantu orang kampung. Jadi saya ni memang orang kampung yang sejak lahir sampai umur saya dah lebih 52 tahun, saya tak pernah keluar kampung. Jadilah inilah kampung saya, inilah tempat saya lahir. Jadi saya nampak dari segi dekat situlah saya boleh bantu orang kampung saya. Kan? Jadi dulu 10-15 tahun dulu keadaan kampung ni lain. Dan taman di sini pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Saya duduk kampung bawah saja sebelah sana. Jadi ni taman ni dalam 15 tahun baru diadakan taman ini. Jadi saya nampak dekat situ, bila saya ikut politik, saya ni orang yang jenis suka ikut orang. Maksud dia saya suka di belakang. Belakang tadi. Saya bukan suka orang duduk dekat depan-depan ni, bukan jenis saya. Kan? Sampai ke hari ni pun, kalau yang Umar Ketua Menteri ada pun, saya dengan dia WRUR lagi, orang akan tolak saya. YB ke depan. Sebab saya memang jiwa saya lagi dulu memang macam tu. Suka di belakang. Bukan, walaupun saya jadi yang berhormat ni, wakil rakyat, patutnya wakil rakyat ke depan. Betul. Dia yang ke depan.
Tapi saya masih lagi bawa diri saya ke belakang. Jadi itulah sebenarnya saya ni seorang anak kampung yang asal usul dia memang orang susah. Jadi saya tahu nadi orang kampung. Dan saya tahu apa masalah orang kampung. Itu pasal salah satunya saya masuk politik ni, saya dekat lagi dengan masyarakat, dekat lagi dengan orang kampung saya. Jadi dekat situ, bila saya dah dapat jadi adun ni, saya dapat membantu orang kampung saya dan sekitar orang Durian Tunggal. Jadi saya tengok politik ni memang amat baik kan. Ya, kita tahu ada lagi orang kata macam NGO pun ada kan. Tapi saya lebih dekat dengan politik lah. Itulah orang cakap tuah ayam nampak di kaki tuah Betul. manusia, siapa yang tahu. Ada yang bertanya dalam kita punya sesi kali ni, macam mana status dulu ketika YB dalam pilihan raya negeri di Melaka itu, siapa lawannya, berapa keputusan yang YB dapat untuk majoriti kemenangan pada era ketika itu? Okey, kita cerita tentang masa pilihan raya lah. Semasa dalam UMNO ke dalam beberapa parti politik, kita nak menjadi calon ni bukan satu benda yang mudah. Betul. Bukan satu, nak menang satu hal lain, nak menjadi calon tu bukan satu yang mudah. Dan saya ni letakkan diri saya dalam politik, tidak ada satu orang cakap niat ataupun matlamat untuk menjadi adun. Sebenarnya saya kan, jadi saya menganggap niat saya satu je, saya nak bantu orang kan. Kalau ada rezeki saya menjadi satu tempat, adalah. Kalau saya tak ada. Jadi akhirnya saya diletakkan satu tempat yang amat baik, saya rasa kan. Itu semua rezeki daripada Allah SWT untuk saya diangkat menjadi adun ataupun diangkat menjadi calon masa tu. Saya pun tidak pasti masa tu antara saya menang ataupun kalah. Jadi saya tengok dalam keadaan itu, saya bertanding masa tu dengan YB lama lah, YB Sofi masa tu, dari Amanah. Dia yang memegang selama 22 bulan Durian Tunggal ini. Oh, 22 bulan. 22 bulan di Melaka ni. Dan dia bukan anak tempatan. Dia asal dia daripada Pahang yang saya tahu. Lepas tu dia sekarang ni duduk di Batu Pendam, sebelah kawasan Durian Tunggal. Jadi saya nampak masa tu mungkin tele saya anak tempatan. Dan masa tu juga orang Durian Tunggal ni tidak berapa mengenali saya. Saya cakap awal tadi, saya ni orang yang suka duduk belakang. Yes. Walaupun dalam masa yang pertama saya adalah AJK Bendahari bahagian Alur Gajah. Jadi orang tertanya-tanya juga saya, siapa Zahari ni sebenarnya? Kan, walaupun saya dah bisnes, saya dah apa semua, saya tak bergaul sangat dengan orang. Itu memang prinsip saya, sikap saya lagi dulu. Kan, kalau betul-betul saya nak ke depan ni pun sebenarnya susah bagi saya. Dulu orang, siapa nak temu nama saya memang agak susah. Saya orang yang, bila kita dulu dah berasal macam tu, jadi kita dah duduk satu tempat ni, suka tak suka, kita kena buat dia dah benda ni. Cuma bila YB tadi bercakap tentang anak tempatan, kita nak uji YB hari ni. Kalau betul lah YB anak tempatan, macam mana sejarah nama kampung Durian Tunggal ni? Dia pun datang Durian Tunggal ni. Okey, Durian Tunggal ini dia sebenarnya durian tertunggal. Oh, dia pokok durian pokok tunggal. Durian tu dari sebatang, ada buah tertunggal. Okey. Jadi itu dipanggilkan Durian Tunggal, di Durian Tunggal ni. Ya, jadi dulu orang tak terkenal dengan Durian Tunggal ni. Hari ni saya nampak orang dah mula melihat apa ada di Durian Tunggal ini. Sebab apa? Durian Tunggal ini pembangunan dia naik pesat. Okay, saya ada dekat Durian Tunggal ni lebih kurang 37 taman. 37 taman? Ya, 37 taman, saya ada 10 kampung. Oish, dia tahu semua taman, dia tahu semua kampung ni. Lain macam YB kita ni. Cumanya YB, tadi kru kami dalam on the way perjalanan ni tadi, dia nampak ada satu program ni yang bakal meriah ni, yang katanya sedang berlangsung, tulis tadi dalam seminggu atau 2 minggu. Apa program WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat ni di kawasan YB ni? Okey, kita tengah berlangsung dekat Durian Tunggal ni, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Waktu yang kependek dia WRUR, yang diilhamkan sendiri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Rauf Yusof. Apa tujuan dia buat WRUR ni di setiap DUN kan? Jadi tujuan dia supaya saya ataupun Esko ataupun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri akan turun di lapangan, berjumpa sendiri dengan rakyat dalam Durian Tunggal. Okey. Ya, jadi baru ni kita dah memang macam-macam. Dan semalam Yang Berhormat Ketua Menteri hadir di persimpangan Pantai Belimbing untuk merasmikan roundabout di persimpangan Pantai Belimbing. Di persimpangan Pantai Belimbing tu dulu ada simpang 3. Daripada saya belum lahir sampai ke umur saya 52 tahun, baru kita dapat satu roundabout di Pekan Pantai Belimbing. Jadi satu jangka masa yang panjang.
Di zaman saya yang dapatkan benda tu. Memang di penduduk di sekitaran ini, bila saya menjadi adun aja, diorang memang mohonkan saya kalau boleh YB ubahkan persembangan ini sebab terlalu banyak accident dekat situ. Dan ada kematian juga. Jadi akhirnya usaha saya bersama dengan Yang Hormat Ketua Menteri menyokong saya dan JKR pun bantu juga. Jadi dekat situ semalam Yang Hormat Ketua Menteri dapat merasmikan satu roundabout yang ditunggu-tunggu oleh orang Parit Melana, Pantai Belimbing, Durian Tunggal, Sebital, Alur Gajah, semua lalu sini sekarang. Sebab Durian Tunggal ni, dia boleh katakan geografi dia tengah-tengah. Yes. Kalau strategik. Orang Alur Gajah kalau nak pergi ke Aikro, dia akan lalu Durian Tunggal. Betul. Kenapa saya cakap dia lalu Durian Tunggal sekarang ni? Yang pertama, kita dah siapkan satu roundabout kecil dekat Pekan Pantai Belimbing. Yang kedua, saya sudah buat roundabout terbesar. Orang tu cakap saya, roundabout terbesar dari Melaka, Wabi, yang ada di Pekan Durian Tunggal. Itu yang nombor 2. Nombor 3, kita dah buat persempangan daripada Palang Kali keluar ke Aikro. Dulu tak ada Terapelek, saya dah buat ke Terapelek. Jadi dalam masa setahun ni, saya dapat 3 projek. Satu Pantai Belimbing, yang kedua Pekan Durian Tunggal, yang ketiga persempangan Palang Kali. Kenapa saya cakap saya target benda-benda macam tu? Sebab di Durian Tunggal ni kita ada 37 taman. Bila kita ada 37 taman, kenderaan tu jadi lalu lintas di Durian Tunggal ni memang orang cakap memang orang Alur Gajah nak pergi Melaka atau nak Durian Tunggal, dia orang takkan lalu. Sebab apa? Dia akan jam. Jadi saya melihat benda tu memang keperluan. Bukan sekarang, lagi dulu memang keperluan untuk Durian Tunggal ni. Jadi alhamdulillah tu saya kata tadi, Yang Hormat Ketua Menteri bantu saya kan ni untuk merealisasikan Pekan Pantai Belimbing, roundabout di Durian Tunggal dan persembangan Padang Keladi. Jadi beruntunglah orang Durian Tunggal, Belimbing dalam ni semua. Cuma kalau saya imbau balik zaman saya bersekolah di SMK Sultan Muhammad. Saya daripada Kampung Berisu pergi ke Alur Gajah akan naik bas Batang. Betul. Dia akan lalu Belimbing dalam, dia akan lalu Durian Tunggal sampai dia masuk ke Batu Berendam. Betul. Dan mengejutkan saya malam ini apabila roundabout itu dah ada jalan yang boleh tembus ke Kerubung. Betul. Jadi itu ada satu usaha yang kami juga boleh mengucapkan tahniah kepada YB. Cumanya YB, WRUR ini apa intipati program kat dalam ni? Siapa yang berada, sambutannya macam mana, agensi apa yang ada? Okey, WRUR ni kita sambutan dia biasanya kita macam saya ada contoh ada 10 kampung. Saya dalam masa 2 minggu. Satu hari, contoh di kampung saya lah. Kampung saya, Kampung Peringin, kita akan adakan program daripada pagi sehingga ke malam. Sampai malam? Sampai malam. Maksudnya, hari ni pakaian apa saya ni? Saya pakai ni, saya berbalik dengan ceramah. Maknanya dia kuliah maghrib sampai pukul 9 malam tadi. Jadi lepas tu habis lah. Jadi esok akan masuk satu kampung lain. Jadi, hari yang satu hari tu, kata kat Kampung Peringin ni, kita akan jumpakan rakyat-rakyat ni. Kita akan buat program satu hari. Bermula daripada pukul 8, kita akan sarapan pagi bersama dengan orang Kampung Beringin. Kita akan panggil orang kampung keluar bersarapan dengan saya untuk kita dekat situ mungkin ada apa ni masalah-masalah, mungkin dia boleh bercakap dengan saya masa tu. Masa tu kita boleh berborak kan. Dan masa tu kita boleh orang cakap mereratkan silaturahim kita. Habis dia sarapan pagi, kita akan pergi ziarah kasih. Ziarah kasih. Kita ada lebih kurang 5 buah rumah. Jadi ketua kampung akan bawa saya. Setiap ni dia akan pilih lah. Kalau kat sini ada India, ada Cina, kita akan campur lah. Rangkumkan. Mungkin 2 orang. 1 India, 1 Cina, 3 Melayu. Kita akan rangkumkan semua sekali. Selepas itu kita akan ada town hall. Masa town hall di Durian Tunggal ini, kita akan Exco yang bertanggungjawab. Contohnya katalah Exco JKR, Datuk Amir Basir. Dia akan datang di Kampung Beringin ini satu hari. Bersama dengan saya, bersama dengan orang Kampung Beringin. Jadi dekat situ pun orang Kampung Beringin boleh berjumpa dengan Exco sekali. Selepas tu kita ada town hall bersama dengan Exco. Semua fungsi-fungsi JBKK dalam Durian Tunggal akan duduk bermesyuarat bersama dengan Exco. Di situ fungsi-fungsi JBKK akan memaklumkan apa masalah beliau. Jadi di Exco akan menjawab soalan-soalan ni. Dan di belakang Exco tu dia ada portfolio dia. Pengarah ada, timbalan pengarah ada, semua ada di belakang tu. Membantu untuk menjawabkan apakah isu-isu yang ada di dalam Kampung Beringin ini. Okey. Jadi
saya nampak benda itu, rakyat dekat dengan adun. Itu yang matlamat sebenarnya yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka, supaya adun-adun ini lagi dekat dengan rakyat. Malah kita santuni lebih dekat lagi. Anggaran kehadiran dalam berapa habis? Kita tengok kampung. Okey. Ada kampung yang ada anggaran 2,000. Ada kampung yang 1,500. Sebab kita buat masa ni hari biasa. Macam kita buat hari Senin, Selasa, orang semua kerja kan. Masa tu. Jadi waktu pagi tu kurang orang sikit lah. Bila waktu petang dan waktu malam, sambutan lebih ramai lah. Sebab kita buat masa tu waktu orang bekerja. Kalau satu Ahad, ramai orang cuti lah. Itu biasa. Itu kepandaian pengurusi JPKK. Macam mana nak tarik orang supaya datang, supaya betul boleh temu dengan saya ataupun bertemu dengan exco sendiri. Nasib baik yang berhormat Ketua Menteri hadir sama. YB sekarang ni perasan ataupun tidak, Melaka sekarang ni sudah menjadi tumpuan, spotlight. Semua orang meletakkan lensa kepada negeri Melaka. World Tourism Day di Melaka. Himpunan Jemaah Menteri-Menteri Agama seluruh ASEAN pun juga di Melaka. Lepas tu pelancong-pelancong daripada tempatan, daripada Kedah, daripada Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, semua nak datang Melaka hari Sabtu Ahad. Jadi Melaka ni dah jadi macam tumpuan, pelbagai tempat pelancongan mereka nak datang, tempat makan pun murah semua. Betul. Jadi macam mana kesiapsiagaan Melaka dalam berdepan ini? Adakah dia memberi impak kepada peluang ekonomi penduduk tempatan, ataupun macam mana yang YB melihat perubahan yang telah berjaya dibawa oleh Ketua Menteri dan juga jemaah-jemaah exco yang lain? Yelah, kita semua satu Malaysia dah tahu sekarang ni. Melaka lagi dulu negeri pelancongan. Betul. Orang datang negeri Melaka nak tengok pelancongan Melaka, dan kita dah wawarkan semua ni untuk datang ke Melaka untuk melancong di Melaka. Dan macam-macam ada dekat Melaka ni. Kan? Macam-macam ada dekat Melaka. Nak datang check up apa, makan dia apa jenis macam cakap tadi, semua ada. Cuma hari ni kita tengok Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Rauf Yusof memang menekankan benda tu, dan dia bisa sedia dengan orang cakap pelancong-pelancong yang daripada luar datang ke Melaka. Dia buat sebaik yang mungkin, dan program-program ni kata setiap bulan ada di Melaka ni. Pesta pantai ada, macam-macam. Yang terbaru ni 12 RZ member di Melaka. Kalau tak silap saya lah 12 RZ di Melaka. Memang setiap tahun, bermula tahun lepas, tahun ni dah kita dah start dah jadi dalam kalender untuk masukkan hari pelancongan di Melaka. Jadi persiapan tu di Melaka ni bersih apa semua, dengan exco dia semua kerja satu tim. Jadi bila kita kerja satu tim dengan Yang Berhormat Ketua Menteri, dengan timbalan exco, jadi orang cakap Melaka ni akan jadi lebih besar, lebih cantik, lebih. Yang penting kita kerja satu tim lah bagi saya. Cuma yang YB ada dalam satu tulisan di Facebook, netizen ini mengatakan bahawa selama 22 bulan Melaka kali pertama jatuh kepada lawan, kepada pihak pembangkang, ibarat satu zaman gelap kepada orang Melaka, kepada pemimpin-pemimpin di Melaka, berubah 360 darjah. Boleh YB ceritakan pada ketika itu bagaimana orang cakap ibarat satu padang jarak, padang terkukur Melaka ni tiba-tiba jatuh. Macam mana keadaan pada ketika itu, kalau YB boleh kongsi balik dengan pendengar? Okey, kita tahu UMNO begitu lama jaga, bukan Melaka saja, Malaysia dijaga. Jadi saya melihatkan masa tu pembangkang ini masa tu dah buat, dia momokkan fitnah macam-macam. Saya rasa kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, manusia ni saya tengok kadang-kadang saya tegur juga. Bila orang cakap yang nakal ni lah ni. Kan, ni telefon ni yang paling jahat sekali. Sampai hari ni, saya kata, sampai hari diorang masih lagi mempercayai benda-benda macam ni. Saya selalu cakap dengan orang yang saya dulu tengok, saya kata, tengok dulu, study betul-betul, jangan ambil bulat-bulat benda ni. Saya kata, kan, bukan kita tak boleh dengar. Saya pun suka dengar pembangkang juga. Tapi tak semua yang saya ambil, yang mana yang baik kita ambil, yang tak baik kita jangan ambil, kan. Tapi manusia kita ni, contoh dia, kita berada di kampung ni, orang kampung dia tak tahu, jadi dia nak tengok, dia tengok aja bulat-bulat dia percaya, kan. Dia percaya 100% benda tu. Saya juga kadang-kadang beta jugalah. Saya kata kita ni tidak ada depan mata, kita tidak melihat, tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Saya kata baru kita lihat, kita boleh percaya. Contoh satu kes, satu budak sekolah lah, umur dalam 8 tahun ke 7 tahun. Aksiden di sekolah kebangsaan Parit Melana. Cikgu dia ada di Padang. Aksiden atas jalan jauh sikit.
Cikgu dia menceritakan macam mana orang itu boleh accident. Saya kata dengan murid budak tu, saya kata, macam mana cikgu you tahu? Cikgu you berada di Padang. Yang accident dekat ni. Jadi betul. maksud dia apa? Dia dengar cerita orang. Yes. Jadi ini yang merosakkan kita dekat Malaysia ni. Ni budak tau. Budak yang 7-8 tahun umur. Ush. Yang bercakap dengan saya. Saya cuba beta dia, tapi dia lebih percaya daripada cikgu dia. Saya cuba kasihkan fakta. Dia pula pandang saya. Kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang lebih percaya straight depan benda tu. Betul. Kita tak kaji. Saya pula punya konsep. Saya suka melihat. Saya tengok betul-betul. Orang bercakap dengan saya, mengadu dengan saya suka pergi tengok dulu. Kaji dulu. Jangan buat keputusan masa tu. Betul. Kalau kita buat keputusan masa tu, macam-macam gaya yang akan ada. Hari ni, masyarakat kita banyak tengok dan buat keputusan. Dan terus menghukum. Tidak. Orang cakap mengkaji dulu benda-benda benda yang datang pada handphone kita ni sebenarnya. Kan? Pada ketika itu waktu tu saya di kampung saya ni, sampai balai raya pun ada berebut. Betul. Dewan pun berebut pada ketika itu. Jawatan-jawatan fungsi JKK yang baru pun berebut. Dan ada juga kita punya ahli parlimen yang melompat pun ada. Betul. So sekarang ini, bila kita tengok ada ahli parlimen melompat, masuk bersatu parti lawan kita semua, bagaimana kapasiti bersatu ini di Melaka? Apabila keadaan sekarang saya melihat bersatu seolah mula sudah retak menanti belah ni. Betul. Apabila sudah ada suara yang nak menolak presiden mereka sendiri, sudah ada gerakan. Ini saya rasa di Melaka juga sudah mula rasa bahang ni. Macam mana, apa komen YB? Yelah, kita tahu bersatu, umur dia berapa tahun kita tahu. Dan yang pergi bersatu ini adalah kebanyakannya orang UMNO. Betul kan? Jadi mereka masa tu bernasib baik apabila PRU mereka menang 22 bulan. Kan? Jadi mereka dapat apa yang mereka nak. Selepas mereka kalah, mereka ni orang UMNO. Yalah. Dah kita dah diajar daripada bawah dah. Jadi dia tak dapat sesuatu, tak ini, mulalah retak itu akan ini. Sebab apa? Bagi saya, apa matlamat kita masuk parti politik ni? Apa nawa itu kita? Kalau nawa itu kita betul, betul lah dia. Kan, nawa itu kita tak betul, tak betul lah. Kalau kita masuk politik, kita nak jawatan, nak apa semua. Saya kata, tak ada orang cakap tak sampai benda tu lah. Kan? Jadi, kalau kita niat kita betul, kita nak, bukan kita pilih jawatan, kita nak bantu orang kampung ataupun masyarakat di Malaysia ni. Jadi, saya rasa benda tu akan betul. Jadi, orang UMNO dulu, kan? Orang lama-lama UMNO, dah 20 tahun, 30 tahun dalam UMNO, pergi pula bersatu. Bila UMNO jatuh sekejap, dah. Tak tahu harah dah. Itu kita patutnya kita tahu saya masa tu, saya menjadi ketua cawangan. Masa kekalahan. Saya jadi ketua cawangan. Tapi saya fikir pula, kita kena bersabar diri kita. Kenapa rakyat tak nak UMNO? Kita kena belajar daripada situ. Yes. Betul. Jadi baru kita betulkan diri kita. Hari ni, UMNO tengah reform. Kena betulkan balik. Ini UMNO sedang lakukan. UMNO Melaka tengah lakukan dan seluruh Malaysia tengah lakukan ni. Itu yang kita menang 21 kursi di Melaka. Besar. Sebab apa saya beritahu? Sebab apa masa 22 bulan lepas tu orang pilih balik Barisan Nasional ataupun UMNO di Melaka, khususnya di Duren Tunggal ni. Mereka ni dah biasa dengan orang UMNO. Orang UMNO ni sebenarnya dia orang kebajikan. Yeah. Parti kebajikan. Parti kebajikan. Dan rakyat di kampung ni dia suka. Kita datang ziarah orang sakit, kita datang pergi orang kenduri kahwin, kita pergi orang meninggal. Betul. Dia suka. Okey, contoh saya tak nak pergi jauh. Kalau Duren Tunggal ini, orang memang suka macam tu. Dia nak tengok YB sendiri. Dia nak tengok YB berpakaian macam ni. Bukan betul. Dia nak tengok YB pakai kot. Betul. Ini lumrah. Tapi saya tak tahu di Kuala Lumpur ke mana dia punya konsep. Kalau Duren Tunggal, kalau di Melaka, inilah konsep sebenar. Dia nak kita ni, perwatakan kita orang kampung. Dia tak nak tengok kita macam pakai kereta besar ke apa. Boleh kita naik motor je. Dia orang suka macam tu. Lagi satu, bila kita macam tu, dia lebih mudah nak berbicara dengan kita. Betul. Bila kita pakai lebih cantik pada dia, dia nak berbicara, bercakap dengan kita, ada gap. Segan. Betul. Sebab saya tengok dulu-dulu punya YB, saya berhati kan. Saya nak cakap sendiri pun saya takut. Betul. Tapi hari ni saya buat dekat orang Duren Tunggal, saya bagi dia orang ruang sebesar-besarnya bercakap dengan saya. Tu yang orang suka tu. Ya, saya tidak ada protokol. Pergi. Kalau pergi orang kahwin tu, tak payah hidangkan saya punya. Semua orang Duren Tunggal. Jadi macam orang biasa. Biasa, saya boleh ambil sendiri, saya apa semua, dah sudahkan, saya balik. YB, saya rasa ini formula yang patut UMNO laksanakan di akar umbi.
Ya, betul. Untuk gain balik trust Yes. yang telah hilang ini. Cuma dalam satu Facebook tu mengatakan durian tunggal ini dia satu ada empangan air. Betul. Bagaimana isu yang pernah dikatakan pada musim kemarau, empangan air durian tunggal ini drop ke macam mana? Macam mana? Adakah YB dah dapat bersama-sama dengan SAMB bantu isu ini? Okey, isu durian tunggal sebenarnya dia yang paling besar sekali sebenarnya isu banjir. Bukan banjir. isu kemarau. Oh, bukan isu kemarau. Kemarau memang ada, tapi yang paling besar sekali dekat durian tunggal ni bila saya menjadi adun tahun pertama, isu banjir. Banjir. Memang orang kata setiap tahun ada banjir. Kadang-kadang 6 bulan sekali banjir. Jadi saya cuba pelan-pelan untuk menyelesaikan isu banjir dekat durian tunggal ni. Alhamdulillah dah setahun Dah berjaya. dah berjaya tak banjir lah. Saya tak tahu besok 2-3 hari banjir. Ni semua kuasa Allah Ta'ala. Tapi setakat sampai daripada tahun lepas sampai bulan 11 ni memang tidak ada banjir. Jadi ada usaha-usaha yang kita buat. Kerajaan negeri buat, kerajaan pusat buat. Kita ada satu tambatan banjir di dua fungsi, Kerubung, durian tunggal. Anggaran kos dia 600 juta. 600 juta? Yes, 600 juta. Besar. Sebab dia akan dua fungsi tu masuk dia, satu tadahan banjir, satu lagi tadahan untuk air tu kita pump balik ke sempak ni tadahan durian tunggal. Maksud dia sebagai penampan lah. Ya, Tolak balik. sebenarnya Melaka ni air banyak, tapi kita tak ada tempat nak simpan. Kita punya simpan air di durian tunggal ni, sungai di bawah, tasik di atas. Okey. Jadi dia tak masuk, sungai tu tak masuk ke dalam tasik. Jadi kita orang buat baru ni, dan memang dah 2 tahun dah projek tu. Dia dijangka dalam 5 ke 6 tahun boleh baru siap. Dan kita pun ada RTB di Seri Bayu, Alur Gajah. Itu pun salah satu fungsi kalau durian tunggal nak banjir. Sebab durian tunggal ni air datang daripada Alur Gajah dan air datang pada Jasin. Kita tengah-tengah sungai Melaka akan turun ke Melaka. Sebab durian tunggal ni dia boleh pergi ke Jasin. Ya. Dia pun boleh pergi ke Melaka. Ya, dia betul. boleh pergi ke Alur Gajah. Betul. Tu orang kena tahu bahawa durian tunggal ni dia center. Yes. Center sebenarnya. Sebab sebelum durian tunggal ni dulu Melaka pindah. Betul. Boleh tak saya tanya YB satu soalan lah? Kenapa nama dia ni Melaka pindah? Betul ke orang cakap dulu waktu Sultan Melaka diusir oleh penjajah tu dia pergi ke situ, Melaka tu berpindah ke situ? Dia ni macam berpindah randah lah orang cakap. Jadi itu Melayu tu orang panggil, dulu kan senang. Macam kampung Beringin dulu dia panggil tebing tinggi. Sebab dia tebing. Dia orang panggil tebing tinggi. Sampai hari-hari masih lagi dalam map tebing tinggi. Kalau dia check Google Map tadi, dia tulis, bukan Beringin, dia tulis tebing tinggi. Jadi mungkin lama-lama dia kan, mungkin ada salah satu, mungkin tebing tinggi dekat situ. Orang panggil tebing. Orang dulu kan senang. Lama buat, kita orang buat Pantai Belimbing. Pantai Belimbing kan. Belimbing dalam. Belimbing, semua belimbing. Banyak kau belimbing itu. Kampung Pulau. Kampung Bukit Tambun, Kampung Gangsa. Jadi orang dulu punya nama kan. Tapi sebenarnya lagi orang. Apa harapan YB kepada penduduk dan masyarakat Durian Tunggal yang berada di Durian Tunggal dan juga mungkin pengundi-pengundi di luar yang mengundi di Durian Tunggal? Apa harapan YB? Harapan saya ialah yang pertamanya, apa yang saya dah buat dalam masa 4 tahun ini. Yang pertama tadi saya cakap, mengurangkan lalu lintas, menguraikan lalu lintas di Pekan Durian Tunggal. Dan memang merata-rata saya pergi, baru-baru ni saya pergi di Bali, rumah kawan saya. Isteri dia betul-betul terima kasih kat saya. Wabi yang lama saya tunggu dia kata benda ni. Bukan di situ je, orang luar pun balik Durian Tunggal hari ni pun memang senyum lebar. Tak ada jam lagi dah. Dah tak ada kesesakan tu, dah tak ada. Kalau tidak balik pada KL nak bikin Durian Tunggal, kita nak ada jam hari tu. Jadi harapan saya ialah untuk mereka-mereka ni membantu saya, menyokong saya apa yang saya nak buat akan datang. Contoh macam sekolah. Saya nampak kita ada 37 taman. Bila 37 taman, kita ada 7 sekolah. Saya ada dulu 1 sekolah Tamil, 1 sekolah Cina, 5 sekolah rendah, sekolah rendah kebangsaan, 1 sekolah menengah Durian Tunggal. Jadi kepadatan tu ada dekat situ. Jadi setiap kali saya masuk Dewan Rakyat, saya akan bercakap benda itu. Soal banjir, soal lalu lintas, soal sekolah. Itu matlamat memang asas orang kita. Kan? Jadi Kerajaan Negeri Melaka pula menyokong adun-adun yang ada dalam negeri Melaka ini untuk bantu untuk naikkan ini. Jadi untuk orang Durian Tunggal atau orang luar balik datang, orang luar boleh balik datang tengok hari ni Durian Tunggal,
Malam dah ada lampu kelap-kelip cantik. Saya dah pasang. Betul. Dah macam meriah, dan saya akan bincang lagi untuk memeriahkan lagi Dulan Tunggal ni dari segi ekonomi, segi macam-macam saya akan buat. Plan saya akan datang lah. Itu keistimewaan orang Dulan Tunggal dan dekat Melaka ni. Ya. Sebab itu YB, untuk podcast Melaka Straight Talk, kami beri peluang kepada YB untuk memperkenalkan laman sosial YB, TikTok YB, Facebook YB kepada seluruh pemirsa dan juga masyarakat di Melaka maupun di luar Melaka. Silakan YB. Okey, saya ada satu TikTok YB Zahari, dan satu TikTok lagi Zahari Khalil. Saya ada dua TikTok yang lebih aktif dan banyak kali kena ban. Oh, kena ban? Kena ban juga saya. TikTok saya pernah naik sampai 1.2 juta. Saya pernah 2.3 juta. Jadi selepas tu ada sikit ban, dah menurun lah. Memanglah bila orang tengok kita terlampau nak angkat, naik, jadi satu manusia biasalah gitu kan. Jadi isu tu memang lama dah lah. Jadi dia bermain dengan budak sekolah lah. Niat saya satu saja, budak tu budak India, ibu tunggal. Dia ada anak tiga dia. Jadi saya ada kereta Alphard. Jadi saya merasakan bila saya ada kereta besar, saya nak rasakan budak-budak ni naik kereta saya supaya dia dapat rasa nikmat sedikit. Itu niat saya. Tapi apabila disalah ertikan benda tu, masyarakat ini kan, jadi saya di-ban masa tu. Jadi YB pun dah ada satu laman sosial semua. Jadi kesimpulan keseluruhannya daripada sesi podcast pada hari ini bersama dengan YB Datuk Zahari Khalil, ada beberapa perkara. Pertama, kita melihat bahawa seorang YB di akar umbi yang benar-benar mempunyai style di mana normalisasi seorang pemimpin itu membelah dan membuka protokol untuk mendekati rakyat. Sehingganya YB hari ini rakyat mudah dekati, dan ini adalah satu formula sebenarnya untuk UMNO ataupun Barisan Nasional atau mana-mana parti sekalipun untuk menarik balik kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang ada pada hari ini. Dan di Melaka ini, podcast Melaka Straight Talk akan terjah pula lepas ini beberapa pemimpin-pemimpin yang begitu popular juga di TikTok. Seperti Adun Duyung. Adun Duyung. Saya akan terjah juga Dr. Akmal, dan lepas ini dia tunggu giliran mereka. Apapun, kita beri peluang kepada YB untuk membuat satu promosi tentang program WRUR sempena dengan hari penutupan rasminya. Silakan. Okey. Program saya akan berakhir pada malam esok. Jadi pada pukul 7.30 malam sehingga ke pukul 11 malam yang akan dihadiri Yang Maha Ketua Menteri Melaka, penutup WRUR Drone Dulan Tunggal yang akan diadakan di Sekolah Menengah Dulan Tunggal. Jadi saya jemput semua warga Dulan Tunggal, anak-anak Dulan Tunggal yang ada hadir bersama-sama saya, yang bersama-sama Yang Amat Ketua Menteri Melaka, dan bersama-sama Adun Negeri Melaka pun akan hadir malam besok. Jadi itulah penamatnya WRUR Dulan Tunggal. Jadi kita datanglah ramai-ramai, kita meraihkan, dan saya pun ada buat cabutan bertuah 2 biji motor elektrik dahsyat yang akan dicabut sendiri oleh Yang Amat Ketua Menteri Melaka kita, Datuk Rauf Yusof, akan malam esok. Jadi kepada semua penonton setia podcast Melaka Straight Talk, mana lagi Melaka lah. Sekian, terima kasih.